Dalam satu Malaysia. Okay, di sini saya ingin menyuarakan sebagai pengguna yang tidak berpuas hati lah. Okay, hari ni saya pergi ke pasar raya yang berdekatan dengan saya. Okay, saya pun tahu hari ni juga pengeluaran untuk My Kasih kepada B40 yang dapat lah. So apabila saya beratur macam kawan saya dia dapat apa ni untuk My Kasih, termasuk saya jugalah. Okey, yang merasa saya rasa kesal apabila kita dah ratur ramai-ramai ni, dah ramai dah beratur, tiba-tiba dia kata sistem down. Apa benda ni? Sistem My Kasih down. Kau dah tahu setiap satu hari bulan sistem My Kasih akan dimasukkan kepada seluruh pengguna-pengguna lah, yang kata yang apa ni yang mendapatkannya lah. So hari ni juga kerajaan telah keluar 1 Julai untuk apa ni cukai beberapa perkara apa ni barang-barang yang apa ni yang dikenakan cukai. Kalau sepatutnya sebelum you nak umumkan, you kena buat awal-awal announcement kepada My Kasih. Seluruh yang rakyat yang mendapat bantuan My Kasih kena beritahu. Dah beratur bagi nak erat penuh-penuh troli. Kalau 7 line tiba-tiba tak dapat. You rasa marah tak? Marahlah. Dah penuh satu troli ni. Bukan saya, orang lain pun ramai. Kepada sistem, kepada kerajaan Madani ni, sebelum membuat sesuatu, fikir dulu. Seluruh sistem My Kasih down. Okey, baik. Assalamualaikum. Ini saya sebagai pengguna yang tidak berpuas hati dengan kerajaan yang sekarang ini. Tak konsisten. Bye.